apa lagi dibincangkan dalam mesyuarat bidang politik semalam? Kita membincangkan tentang soal untuk supaya kerjasama dijalin semula antara UMNO BN dan juga pihak pembangkang, terutamanya kerjasama antara UMNO dan PAS. Begitu juga sebagaimana yang kita ketahui, mereka menyarankan supaya kita mencari waktu yang sesuai untuk meninggalkan kerajaan yang ada sekarang. Jadi perkara-perkara itu diteliti dengan terperinci, biarpun saya mendengar semua wakil-wakil daripada negeri-negeri yang telah menyampaikan pandangan masing-masing. Namun ini mesti diteliti kerana saya mempunyai pendirian daripada awal. Parti juga mempunyai pendirian daripada awal. Kita tidak akan pernah melakukan tebuk atap pada kerajaan yang ada sekarang ini. Dan kita akan bersama-sama dengan kerajaan perpaduan ini hingga tamat penggal. Bila pun penggalnya yang akan diumumkan nanti, ianya adalah penggal yang secukupnya sebelum pilihan raya umum ke-16 diadakan.